محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصراط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Majelis Ustaz Sori merupakan kawan baru dari kawasan tempat yang hormati cikgu kita Netun dari baru, khususnya para alafaz dan penghulu beserta rakyat muslimin dan muslimat di masyarakat sekalian. Dan kita ada masa yang begitu terhad dan terbatas sekali. Bulan bernenek lagi akan berkenaan dan nampaknya diberi amanah oleh negara rakyat menggantikan yang berhormat sudah sebagian jauh yang sangat terpaksa pergi ke Uganda. Dalam masa yang begitu singkat ini kita dah bincang sedikit, bukan ceramah, tapi kita dah bincang satu tajuk yang diberi oleh rakyat kepada kita supaya kita bincang benda ini supaya menjadi ilmu ingatan kepada kita dan juga agama diri kita dan juga kepada masyarakat seluruh. Tajuk kita petang ini ialah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana perintah yang telah diberi kepada saudara-saudara sekalian. Kalau nak kira perintah ni, amar rasa kena tiga hari. Kita habis lagi 3 hari. Kalau baca 3 hari pun tak habis lagi. Tapi tak apalah, amar mengambil masa juga 40 minit lah, 40 minit juga. Tajuk dia amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tengok kisah kita sebelah kanan itu, amar baca sikit. Amar ma'ruf sebelah kanan itu berapa Islam. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah perintah Allah yang amat dititik beratkan dan wajib dipikul seolah-olah dia merupakan rukun Islam yang keenam. Setiap individu bertanggungjawab dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran kerana ia merupakan salah satu daripada sifat kita sebagai umat yang dilahirkan. Baik. Amar ma'ruf nahi munkar satu perkara yang besar. Apa makna amar ma'ruf? Dalam bahasa Arab, amar ma'ruf dalam bahasa Melayu kata maknanya suruh benda baik. Benda baik ini ma amara bihi syar'u wastahsanahu al-aqlu as-sayyid. Perkara yang disuruh oleh syarak. Allah Ta'ala suruh, Rasul suruh. Dan kalau kita fikir dengan akal kita, akal yang sejahtera lah, dikira akal molek. Kalau kita fikir dengan akal, memang benda tu baik semua. Ini dipanggil ma'ruf. Al-munkar ma'naha anu syar'u wastaqbahu al-aqlu as-salim. Munkar ni makna perkara yang syarak tegar. Allah Ta'ala tegar, Rasul tegar. Dan benda ni kalau kita fikir dengan akal pun, benda ni keji semua, tak camil semua. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni satu perkara yang kita kena letak pada diri kita, sehingga dia kata sini, dia kata seolah-olah rukun Islam yang keenam. Jadi sebagaimana ayat tu, ayat qul kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah. Jadi kita ni umat Muhammad ni dikatakan umat yang terbaik. Dari kalangan umat-umat Nabi, umat Muhammad lah umat terbaik. Kenapa? Karena Tuhan kata ada 3 perkara kita. Yang pertama, tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Dengan akidah yang betul sungguh, keimanan yang betul sungguh. Jangan iman macam iman pokok sekolah tu. Tak. Dia beriman Allah Ta'ala kuasa, tapi manusia berkuasa juga boleh buat undang-undang, bahkan dia kata jamin undang-undang manusia daripada undang-undang Tuhan. Tuhan iman salah kata lagi. Kemudian yang keduanya ialah kamu kena ada ta'muruna bil ma'ruf, kamu kena suruh benda baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu kena cegah benda munkar. Kalau kita tengok orang yang tak buat baik, kita kena suruh buat baik. Kalau kita tengok orang buat kemungkaran, kita kena cegah kemungkaran. Maknanya tak boleh sebagai pemerhati saja. Kita tengok orang tak buat baik, orang tak jawab kamu, biarlah kita pemerhati yang hidup ke dia. Nah, kalau orang buat kemungkaran, diam, tidak anak kita, tidak cucu kita. Penyakit dia hari ni. Dan penyakit hari ni
Penyakit kalau tidak anak cucu kita tak. Bahkan kalau anak cucu pun dia marah lagi. Biar dia apa dia yang bodoh zamilah ni masa dia dah. Ini penyakit bagi kita, maknanya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Kita tak sering ingat tu ya, tapi tak ingat. Dalam banyak sana. Kemudian buka surat 4. Amar ma'ruf nahi munkar surat 4. Nombor 4 bawah tu sebelah kiri. Sebelah kiri dah. Amar ma'ruf nahi munkar dalam diri sendiri, keluarga dan saudara mara. Jadi suruh benda baik bukan setakat kita suruh orang, tapi kita sendiri pun cuba usaha untuk melakukan, untuk buat benda baik dalam diri kita sendiri dulu, dan cuba berusaha meninggalkan perkara-perkara tak baik diri kita dulu. Ada. Setiap individu, dia kata, setiap individu berkewajipan menghindarkan dosa. Individu ni mana tiap-tiap orang lah. Berkewajipan menghindarkan dosa, sama ada dosa zahir atau dosa batin, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Ada. Dan munkar, perkara-perkara munkar yang boleh menjerumuskan diri dan keluarga mereka ke dalam azab neraka. Sebagaimana Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, kita pelihara diri kita dan keluarga kamu daripada api neraka. Jangan kita seorang jadi juru, kita seorang mengaji, kita seorang menutup aurat, kita seorang semaya, tapi bagaimana dengan keluarga kita? Ini masalah besar ini dah. Nah, kamu tak kata kau orang, kamu sendirilah. Bila kita perhati kita jauh lah, kita kata kita jauh lah. Kita mengaji, kita belajar. Kalau kita orang Muslim ini, kita sebagai suami, tak ke mana? Ini kita mengaji kita. Tu. Kadang-kadang kita pergi pada sah kita je. Kita mengaji kau ni dah. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, tafsir, fiqh, tasawuf, macam-macam kita mengaji. Adakah kita mampu nak mengajar diri kita? Tak mampu. Tak. Anda sendiri nak mengajar orang tak mampu. Kecuali dalam ramai-ramai kalau kita rasa mampu. Cuma setakat kita betul tu boleh lah. Boleh betul je. Jadi kita tak tahu lagi. Nah. Jadi persoalannya, kalau kita sendiri buat benda baik, kita kena ajak pula bini kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita biar jadi baik juga. Kalau kita belum buat, lagu mana nak jadi anak? Bini kita berbaik. Ini persoalannya. Kalau kita ngaji, bagaimana kita nak jadi? Bini kita ngaji dan anak kita ngaji. Kalau kita menyokong perjuangan Islam, kita nak sedia juga bagaimana supaya bini kita, anak-anak kita, generasi akan datang bersedia untuk menyokong perjuangan Islam. Hari ini kita nak buat perjuangan Islam. Tak, kadang-kadang kalau Muslimah Allah mana. Ataupun kita sekarang ini bukan main buat perjuangan Islam, kajian Islam sama. Anak kita tak nak kapur lah perjuangan Islam. Ini pun soalan kita lah. Jadi, kalau kita baik, kita nak jaga diri kita, nak selamatkan diri kita daripada api neraka, sebab tu kita sokong perjuangan Islam, kita duduk dalam perjuangan Islam, kita mempertabakkan Islam, maka ahli-ahli kita, bini kita pun kita nak menjadi begitu juga. Anak-anak kita pun nak menjadi begitu juga. Kita tak usah kita menyokong perjuangan Islam, anak kita jadi puteri anak. Kita menyokong perjuangan Islam, kita mempertabakkan perjuangan Islam, anak-anak cucu kita jadi putera anak, pemuda anak. Alhamdulillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ada masalah utama kita. Jadi kita nak kecek, kita nak dakwah orang lain, kecek tahu kita. Nah, amor yang mau support. Dah. Ustaz support ada kata kau saja. Dah. Begini. Baik. Sebab tu dia kata sebelah kiri itu. Sebelah kanan. Perlulah berusaha untuk memperbaiki diri dan keluarga. Bukan sekat diri saja, keluarga kita. Serta mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita sama-sama usaha bagaimana kita nak menghampirkan diri kepada Allah. Dengan ibadat-ibadat lah. Maya puasa zakat haji ini menghampirkan. Perlu memastikan setiap ahli keluarga melakukan perkara kebaikan seperti mengerjakan solat secukupnya. Kena pantau tengok bini kita semaya ke tak. Kalau muslimah payah sikit dia nak pantau tu lagi dia. Tak, kalau tu lagi dia tak semaya payah dia nak ajar. Payah tak payah pun ajar. Kadang-kadang orang jatuh ni malah mesti nak ngaji. Jangan kita pergi ngaji. Kena ajar. Tanya buat ni kita nak ngaji. Kadang-kadang bila bini ajar dia
nak nyoh mau rebel. Ini tu kena suruh lelaki. Kadang-kadang bila dia mikir, bini aku suruh aku dulu. Kadang-kadang amwal, dia kata, abu ya, orang rebel. Dia pun ingat. Jadi kita kena sama-sama pergi. Jadi perlu kita merhatikan biar dia mengerjakan solat secukupnya. Kalau kita semaya cukup, bini kita biar semaya cukup. Anak-anak kita biar cukup. Allah 7 tahun kena suruh jangan piak lagi. 7 tahun suruh sampai ajar, 8 tahun suruh nasihat, 9 tahun suruh nasihat, ajar. 10 tahun kena akad kotak, tapi tidak lelah piak dia. Piak tengah. Kita buat dah mula. Sia kodok. Sia dah kodok kita kata. Acik kita tengok orang sakit. Apa dia sakit? Dia kata 5 hari tu. Maya lah ke mana? Pula dia kata maya. Ni apa sebab lebar? Maya dia kata 5 kali 5 hari, 5 kali 5 dah 25 waktu. Siapa nak qada 5 hari tu? Hari ni pun nak buat asal kat rekan Allah malahnya. Maghribnya Isya ya Allah dan negara Isya ke malah bang. Sah nak qada hak kita waktu sakit. Waktu segar mana? Jadi sebab itulah kalau kita kata kita sia kan, kita nak pihak dia nak menakutkan dia supaya dia semaya, maka kita tak sia dia daripada umur 15 tahun tak semaya, celah-celup tak semaya langsung sampai ke 20, sampai ke dia khabar pula bila baru nak semaya tak tahu. Tak sia dia. Maka kita akan disoal waqifuhum innahum mas'ulun, tahadun mereka tu akan disoal hari sendiri sama Allah tu hanak disoal habis ni disoal. Jadi kita kena pantau anak-anak kita semaya cukup ke tak, ambil semaya reti ke tak, sebelum kita nak keluar keluar daripada rumah kita. Taat pada Allah dan Rasul, ibu bapa dan mendidik anak, taat pada ibu bapa dan mendidik anak dan isteri dengan sewajarnya. Kita kena didik bukan makna mengajar, kena buka kitab dah. Bila-bila makan nasi kecek koyak hak kamu, bila-bila makan nasi koyak kata kita ni tu pun tak ada mati kalau tak ada tak dia pula nak hidup macam kamu. Kecek dah gitu. Bila-bila bawa kereta kecek. Dah tengok orang tu. Dah orang kita kecek dah gitu. Nak makan ni puas dekat dulu, jangan tepuh jauh. Ini hak Rasulullah kata, didik anak gitu. Nak makan bismillah dulu. Itu je. Kadang-kadang kita buat tak cakap. Sebut kata nak makan nak minum ni. Amal minta maaf dah kadang-kadang pokok kita. 3 tangan kiri minum. Astagfirullah. Dah. 3 tangan kiri. Sedekah hak baik. Rasulullah suruh buat dengan tangan kanan. Hak tak molek. Macam nak pergi siapa, nak pergi ke malu agak pergi tangan kiri. Kita nak minum air pergi tangan kiri. Soal Rasulullah kalau betul. Jadi maknanya kita kena jaga diri kita lah. Kemudian didik anak-anak dan isteri kita. Kemudian ada kata nama muka surat 5. Amal ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Bila kita coba menjadikan keluarga kita pindah pula kepada masyarakat kita. Tengok dalam kampung kita lagu mana. Tak. Sebelah kanan lah. Masyarakat umum berkewajipan untuk belajar dan berusaha menambah pengetahuan Islam agar masing-masing mampu untuk membimbing masyarakat ke arah kebaikan dan mencegah kemaksiatan di sekelilingnya. Jadi kita ni kena pakat tolong-nolong. Bagaimana pernah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong-nolong di atas jalan kebaikan dan takwa. Kita pakat untuk mencegah kemungkaran yang berada dalam masyarakat kita. Jangan nak kata itu tidak anak kita, itu tidak cucu kita. Biasalah ni. Tak biasalah ni. Jadi dia berasa tidak salah. Bila orang ni buat kemungkaran, kita belih, kita lalu, kita tengok, kita boleh cegah. Kita berasa kita tidak salah. Ini penyakit dia. Kita kena berasa ini tanggungjawab kita. Sebagaimana hadis. Hadis pun. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dia tengok kemungkaran, maka dia kena cegah dengan tangan dia. Kalau dia ada kuasa. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau tak kuasa royak dengan lidah lah. Kan kata ini royak. Awak. Adik, yang ini buat benda ini tak boleh. Awak pilih boleh Tuhan malu. Yang buat gitu. Dah. Ayat boleh. Fa illam yastati' wa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak kuasa dengan lidah nak royak yang tak berani nak royak. Budak tu tak boleh. Fa bi qalbi, kena ada di dalam hati.
Allah. Astagfirullah. Kena ada benci dalam hati. Wa dzalika adhafu iman. Faktus mu'min. Kalau tak ada benci dalam hati, maknanya kita menyokong. Astagfirullahalazim. Kita tengok TV dah. Dalam TV benda-benda kemungkaran. Apa kita kata? Anak kita dah tengok jom heboh, suah heboh. Apa kita kata? Anak-anak kita dah tengok orang nyanyi tak tutup aurat, pengajaran yang tidak tutup aurat. Apa yang kita kata? Kita tak kata Allah ini benda kemungkaran ni, pokok sekolah ni, pokok sudah hadari. Tak. Dia tak cara. Hak tutup aurat dia tak cara, nak nyanyi, nak lagu mana, Allah hiburan melapa. Kita kena layak, kena kata kepada anak-anak kita, biar anak kita erti. Pokok aku marah benar ni TV lagi. Mak tengok tu tengok, tapi makna benda ni benda yang salah. Tak. Sebab tu anak hamba kan, dia kata, "Acu tengok." Dia tunjuk hak budak perempuan kakak luar ketak. Pasal apa? Pasal kita dah suku sama. Ini perkara yang ditegak oleh syarak. Biar dia faham. Itu benar. Baik. Sebelum daripada kita pergi kepada mahar yang kita negara, kita kembali kepada muka mereka ada. Mereka ada. Kena kembali kepada muka surat 1 semula. Muka surat 1, nomor 1 lihat atas tengok. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu sifat orang-orang mukmin. Dan Allah berjanji memberikan ganjaran di mana amalan ini dibeli oleh Allah dengan harga bayarannya ialah syurga. Dia kata salah satu daripada sifat orang mukmin kena ada suruh benda baik, kena ada cegah benda munkar. Maknanya kalau kita tidak suruh benda baik dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita tidak cegah benda munkar dalam rumah kita, masyarakat kita dan negara kita tidak cegah. Kita tak kata benda munkar. Maknanya kita ni bukan orang mukmin sebenar. Sebab dia kata ini satu sifat ini. Dan Allah berjanji akan memberi balasan syurga kepada orang yang melakukan kerja dakwah ni. Amar ma'ruf nahi munkar, yang dipanggil dakwah lah. Tapi hak dakwah tu dia dakwah amar ma'ruf saja, dia suruh semaya, suruh di masjid. Nahi munkar dia tak ada. Situ kita tak boleh begitu. Maknanya ada dah amar ma'ruf tapi nahi munkar. Kita hak Tuhan naknya ialah suruh benda baik, cegah benda munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, dua perkara. Jangan kita suruh anak kita semaya saja, nak pakai seluar ketat, hak tina lagi. Mari kafar bagi jemaah yang penuh, lepo-lepo seluar ketat. Bagi sikap, ngapa pusat sedar. Dari orang Islam pusat sedar. Benar. Kadang-kadang anak-anak kita, anak-anak orang tua, hak Allahu Akbar tu dia cakap itu. Kita sama-sama ada. Kita sama-sama apa panggil. Baik, amun nak baca rangka ayat tu. Inna Allah ashtara minal mu'minin, tak baca ayat yang kedua tu. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Kamu malah baca terjemah dia biar mungkin. Ini kita sebagai orang mukmin kena sifat dia. Tuhan baca. At-taibun. Orang mukmin ini dia kena sentiasa bertaubat. 3 perkara yang perlu kita taubat. Pertama, taubat daripada kekufuran atau murtad. Akidah yang boleh menyebabkan kufur atau murtad. Gapo nama? Mengaji molek tu deh. Yang kedua, taubat daripada kemungkaran. Astagfirullahaladzim. Benar munkar, benar maksiat, jatuh berlaku maksiat zahir, maksiat batin, maksiat hak benar dosa besar, maksiat dosa kecil, kita kena taubat. Mengikut syarat-syarat dia. Yang ketiga, taubat daripada taksir dan kecuaian kita. Taksir ini maknanya cuai kita lah ke mana? Anak kita lah ni umur 20 dah, maya kita. Tak berapa rajin lah. Lagu mana kita bayar dia, kita didik dia? Masa 7 tahun kita suruh dia sembahyang. Tahu kita gitu. 10 tahun kita piak, tak lagi piak. Tak boleh habis. Kalau sampai dengan tak sembahyang tak piak. Lepas tu dosa kembali suruh tak ingat. Allah panggil tak sembahyang tu kenapa? Kerana cuai dari segi pendidikan kita. Kita kena taubat. Astagfirullahaladzim. Aku cuba sebab itulah anak aku jadi gitu. Itu orang cuai. Dah. Lepas tu banyaklah kalau cuai kewajipan kita. Macam kita kata ilmu fardhu ain, kita tak mengaji dulu Allah, kita jahil. Kita cuba, kita taubat. Jadi orang yang bertaubat ni ialah salah satunya sifat dia orang yang banyak beristighfar. Rasulullah dikatakan orang yang paling banyak istighfar. Sedangkan Rasulullah tak ada dosa. Astagfirullah.
Tidak. Rasulullah tak dosa tapi dia istighfar. Kita kena menjadi satu kelaziman. Itu yang pertama. Reka-reka ada. Yang kedua al-abidun, ialah orang yang al-abidun mana al-mukhlisun al-ibadah lillah. Jadi orang yang ikhlas ibadat kerana Allah. Hari ini apa? Hai pasal yang kalau tak mari dia buat dia. 2-3 kali tak mari dalam itu dia buat. Tak boleh kena pergi. Saya panggil tidak senang tu. Tak, aku pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita buruh gigi, apa buruh gigi? Mula busuk tak, mana buruh gigi? Cuma gigi. Betul dah waktunya sebabnya. Tapi kena ikhlas kerana Allah. Kerana ini sunnah Rasulullah. Kena baik kimoleh. Amal mengalir apa? Ada ayat semari ni, suruh kena kaki. Tapi kena baik kimoleh. Kalau tak baik kim pun nak nyanyi habis dia. Ustaz kata dia pun nyanyi. Kalau tak baik kimoleh. Kena ikhlas kerana Allah. Betul. Jadi dalam semua ibadat kita jangan kerana manusia. Kalau kerana orang tak ada. Jika dia ada semangat apa? Sebab semangat tak lenih dah. Waktu dia semangat, habis semangat. Sebab tu kita dalam perjuangan Islam tak jadi dengan semangat. Kalau tak bergerak mengaji tak jadi. Jadi malah habisnya. Pada demo kita buat. Penyakit dia. Hanyalah susah kita pick up menang pada umur. Jadi bila kita ikhlas kerana Allah, kalau kita orang tua, kita topik. Orang muda boleh, orang tua setara tu topik. Aku orang muda nang tak topik. Tahu dah jadi sombong, ada semangat. Hak tua apa topik, hak muda apa topik. Ni dia panggil mesyuarat pukul 10.30 haus apa? Pukul 11 lain tak ada macam mana tu? Sedangkan mesyuarat tu amruhum syura bainahum. Mesyuarat tu adalah kerja yang disuruh. Dia orang yang paling banyak bermesyuarat ialah Rasulullah. Jangan kata kita kata baca Quran yang banyak. Baca Quran yang boleh banyak. Mesyuarat kita dengar. Kita tak erti nak ayat. Kita dengar. Bila-bila fikir kau tak apa dah. Ini kalau sikit-sikit tak apa dah. Al-hamidun. Al-hamidun. Sifat orang mukmin dia kena al-hamidun. Orang yang banyak memuji Allah. Lahu ala kulli hal. Di atas tiap-tiap kelakuan. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tidak stamah kita. Kalau dia jaga, dia tidak kata astagfirullah dulu. Dia kata alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Apa kata alhamdulillah? Kita memuji Allah kerana kita dapat menaikkan sembahyang. Allah kalau jadi pohon atas sembahyang, mujulah itu dalam keadaan gini sibuk orang boleh menajis sembahyang. Barulah kita istighfar minta ampun. Tu. Satu. Yang kedua, bila kita selesai makan. Belum makan lagi. Pas selesai makan. Apa yang diajar kepada kita? Nabi suruh ajar anak kita lagu mana? Sudah makan ke Allah sedap punya ni. Tu kita ada. Allah sedap suruh boleh hari pula. Sepatutnya kita kata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal mu'minin. Tak ingat tu kita orang tua ni. Bodoh 5 tahun hak ngaji pasti ingat. Molek dari atas pasti tak apalah. Kita kata kita tak ingat. Setakat balik alhamdulillah. Boleh kira. Alhamdulillah. Yang betul pun tak terdengar. Tak. Kita ngajak-ngajakan kita makan ini. Sudah makan yang berkuat. Sudah. Mustahil dah baca. Mana tak? Tidak menjadi satu amal lagi. Tak. Baik. Sudah makan. Sudah keluar daripada kita pergi melabur. Melabur bukan melabur beda, melabur qada hajat. Berok kecil tu big naikkan tegak. Nabi ajar tegak pun ada. Ghufranaka. Mulah yang apa kata. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha. Allah puji-puji bagi Allah. Ya Allah menghilangkan perkara menyakit hati aku, yang perkara yang menyakit aku. Kalau tak tubik hari ni tak sedap duduk. Lisah 4-5 hari dah tak tubik. Cari ubat, cari kau tu, cari kau ni. Bila tubik Allah pasal alhamdulillah. Berok kecil pun suruh hajar alhamdulillah. Tapi bukan ada jamban. Bila keluar daripada. Ini sifat alhamdulillah orang yang mukmin. Wa'afani dan yang menyembuhkan. Kalau tidak orang sakit kena duduk, kena masuk hospital. Contoh orang yang bau tubik sekendi bapak. Ada.
Baik, nama ayat Al-Hamidulillah. Apa nak berarti? Kalau kita berarti orang berarti kita berarti kau orang kita bagi berarti dah. Orang bukan kita nak mundur orang dah. Mukhayyir masa mukhayyir Ustaz. Kau ni ada apa ni? Amu bersih. Pai amu bersih. Alhamdulillah amu kata. Seorang hamba tak ada jawab ya rahmatullah. Ini menunjukkan bahawa kita jauh daripada amalan Islam. Amalan. Cara benda-benda kecil gitu. Benda kecil tu lah. Tadi ayat kali kecil je lekat kain. Wah. Minyak atas jauh sikit. Allah bang sudah mempakan minyak gas. Kecil je. Anak-anak tadi buat suara tinggi. Kadang-kadang suara kecil je dia buat. Tapi jadi banyak. Begitu juga kita ni. Walaupun jangan dia kata kecil ini sunnah Rasulullah. Hak Tuhan sebut dalam Quran. Bila bersih, Alhamdulillah. Jawab, orang lain kena jawab ya rahmatullah. Kita pula jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tak ingat biar. Jawab ingat. Dia jadi amalan kita dah. Kau lagu mana? Lagu tu lah. Baik. Amu ganti lagi. Satu orang tu bersih. Ustaz paling bersih. Amu dah dia nak jawab. Dia tak kata Alhamdulillah. Dia kata hati. Dia tak kata. Kalau dia kata Alhamdulillah, kita nak jawab ya rahmatullah. Dia pun tak kata juga. Tak ingat puan merayat sana. Tak ingat. Inilah menunjukkan bahawa kita tidak hidup dalam amalan Islam. Benda-benda kecil tak kena bayar PT, tak kena guna tenaga. Kita tak. Sedangkan ini sifat orang mukmin. Rasulullah dikatakan, Aisyah menyebut, dia kata Rasulullah ni bila mengenal perkara yang dia tidak suka pun dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Dia kata alhamdulillah. Apa tak lagi benda-benda yang menyukai kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Allah ni tak berapa sihat sikit ni. Tu kita mana jawab. Tak, kenapa kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa baik, kamu ada lalu kan sikit bulan itu. Ada kok, bapak dulu kan, baru kita bayar dulu kan kalau nak berpuasa sakit itu kan. Tak ada, kita nak memuji Allah. Amo kata ya, amo tidak baca, kena baik kisah kan. Baik. Bila esok nak bagi, lusa nak bagi anak kita boleh masuk you, cucu kita boleh masuk you. Anak dia boleh masuk you? Boleh. Tak ada kata anak dia boleh masuk you? Alhamdulillah. Orang Arab kalau kita tak, hantar banyak duit ni. Hantar kasirul fulus, banyak duit. Alhamdulillah. Dia jawab alhamdulillah. Kita ada satu keberatan. Kadang-kadang penyanyi artis. Bagaimana dengan album yang saudara telah hasilkan kali yang kedua? Apakah dari segi laku dia bagaimana? Dia kata alhamdulillah laku. Penyanyi artis banyak laku album dia. Bagaimana dengan filem? Alhamdulillah dia kata telah jaya menghasilkan filem. Itu harus patuh menjadi budak. Amos sendiri lah jadi. Jadi kita coba kita baik. Al-Hamidun, iaitu orang yang sentiasa memuji Allah. As-Sa'ihun, orang yang membara untuk menuntut ilmu ni. Mari dengan motor, dengan kereta. Malah kita kata pihak NTD kita, dia tidak sakit kau mengalir ayat. Tapi mari juga kita nak bincang, kita nak faham hak dalam ayat. Kenapa? Kalau kita nak ilmu as-Sa'ihun dan nak mengembangkan kepada orang lain, iaitu anak pinak kita dalam rumah. Ar-Raki'un as-Sajidun, sifat orang mukmin lagi ialah saat ini dia kata sentiasa mengaji. Gitu. Ar-Raki'un as-Sajidun, yakni al-musallun, sentiasa semaya. Sentiasa semaya ni mengikut keadaan lah, tepat dia, waktu dia. Al-amiruna bil ma'ruf, sifat orang mukminnya kena suruh benda baik. Duk muji sekat alhamdulillah ya tak jadi, semaya saja tak jadi, kena suruh benda baik atas rumah, luar rumah, tangga, dalam masyarakat, dalam kampung, dalam negara. Dah. Tu. Wan nahuna 'anil munkar, dan kita kena cegah munkar. Wal hafizuna li hududillah, kena jaga hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, beri gembiralah orang mukmin. Ini lagu. Jadi kita tengoklah, kita ni ada taubat ke? Kita ni ada ikhlas ke? Kita ada puji Allah sentiasa ke? Kita ada mengembara pergi, naik motor, naik kereta menuntut ilmu ke? Semaya lagu mana? Suruh benda baik ke? Cegah benda munkar ke? Beramal dengan hukum Allah ke? Kalau tak ada rasa riwayat orang mukmin lah. Kalau mukmin pun mukmin je, tidak sempurna. Wallah ya. Baik, itulah sifat-sifat orang mukmin. Kena ada suruh benda baik, cegah benda munkar sampai sifat. Kemudian kita pergi lagi muka surat 2. Masa tu sebelah ni. Muka surat 2 tu dia kata sebelah kanan sebelah kanan di atas tu
Tugas memerintahkan ma'ruf dan mencegah kemaksiatan adalah penting untuk dilaksanakan kerana Allah, bukan kerana Allah. Untuk dilaksanakan kerana Allah akan menurunkan bala bagi umat yang melalaikannya, kerana dia perlu dilaksanakan oleh sesiapa sahaja yang berdepan dengan kemungkaran dan mencegah dengan apa cara sekalipun. Jadi kita kena suruh benda baik, kena cegah benda mungkar. Kalau kita tak suruh, bala mai kena berlaku. Banjir mari kena sepojok, tsunami mari kena sepojok di Aceh, banjir mari di Pulau Pulau berlaku. Jadi kalau kita suruh, insya-Allah Allah Taala kalau dia mau tak buat sekalipun, oleh kerana kita suruh dah, kita cegah dah benda tak molek, kalau mari bala insya-Allah akan terpakai kita daripada kena bala. Allah ya. Sudah. Jadi mengikut kekuasaan kita lah. Patut boleh suruh, patut boleh kecek, patut boleh ngajar, patut boleh royak. Boleh royak kita kopi boleh royak. Cara sosial sama pandang. Kemudian seterusnya dia kata kita sebagai pendakwah kena semaya lah. Sebagaimana sifat tadi, kalau kita pendakwah, kita nak suruh orang baik, kita sendiri kena semaya. Dan kita nak suruh orang tinggal memuka, kita sendiri kita rajin semaya. Baik. Kemudian muka surat 3. C dah. Amal ma'ruf nahi munkar perlu dilakukan dengan lemah lembut. Ini. Kena dilakukan dengan lemah lembut. Ada sifat kasih sayang. Kena rasa kasih sayang ke dia. Saudara-saudara kita tu Allah, dia buat muka nyanyi-nyanyi ke dia, takut masuk neraka. Dia kata mengikut dia. Anak-anak kita sepatutnya dia tak sembahyang kat sini. Allah nyanyi-nyanyi ke dia. Kita kena kasih sayang ke dia, suruh dia menuntut Allah. Dan sabar dan berhikmah. Kita kena sabar pula. Kalau suruh orang, cegah benda munkar, suruh benda baik. Kadang-kadang cuma jawab mari. Bila jawab mari kita tak apa-apa kita jadi. Lepas tu kena ada hikmah, kena ada bijaksana. Kena ada bijaksana sebagaimana dia sebut tu. Dia kata Nabi Musa dan Nabi Harun ni, Tuhan suruh jumpa dengan Fir'aun. Tuhan tahu dah Fir'aun itu akan masuk Islam, tak akan turun Nabi Musa dan Harun. Tapi Tuhan suruh jumpa juga. Kita lagi mana masyarakat? Kena jumpa juga. Kalau orang boleh kita jumpa, dia duduk sokong sekolah, kita cuba ajak dia supaya ingat sokong sekolah. Kalau boleh kita rayak. Tapi ingat, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kedua kamu Musa dan Harun kepada Fir'aun, innahu tagha, bahwa Fir'aun melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, mukecek. Kedua-dua kamu Musa dan Harun ni malam membekek juga kok, tapi Fir'aun bekek lagi, mukecek qawlan layyinan, dengan percakapan yang lemah lembut. Kena panas. Jangan main bahasa jahil, bahasa belah. Memang dah dia jangan. Kalau kita tertahan, dia minta ini. Boleh ke? Kalau kita kata jahil, bahasa belah. Bahasa jahil okey. Bahasa sesat. Dia memang sungguh dia sesat, tapi perkataan kita keras. Jadi Tuhan kata Musa Harun mungkin kecek qaulan layyinan, cakap payah lembut. Masalah kita royak dia mau jawab mal, kita nak marah hati. Nak marah hati kita tangan meriah bulu. Tak jadi apa lah. Enggak. Ayat yang kedua, tengok ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika. Kamu serulah pada jalan Tuhan, pada agama Allah, pada syariat Allah, pada meninggalkan cara sekular, kepada cara Islam. Dia kata bil hikmah, dengan uslub yang lemah lembut. Wal lutfil lin, dengan cara lemah lembut. Kenapa? Karena apabila kamu menyeru, berdakwah dengan cara lemah lembut ni, kamu mengajak, kamu kempen dengan cara lemah lembut ni, dia akan memberi faedah, akan memberi kesan kepada jiwa. Bila kita beri hujah dia gini-gini, dia pun. Tapi kalau kita beri pong dalam ceramah, dalam ngajar lagi apa? Lalu tak. Kita nak ikat ayat.
Lari habis. Apalah kita hang buka ayat ayat. Oh ni nak tahan kau. Ini rugi. Ada rugi. Wal mau'izatil hasanah. Kamu kena memberi pengajaran yang elok. Mengajar dia cuma menyatakan nas Qurannya, hadisnya. Ayat dari segi hujah akal. Wajadilhum billati hi ahsan. Kamu mujadalah, kamu berbahas dengan dia, kamu berbicara dengan ahsan, dengan elok. Yakni dengan hujah dan dalil. Kita nak berbahas dengan dia jangan dek pada tepuk meja. Kalau pada tepuk meja, dia tak akan turun. Walaupun dia tahu tu, dia salah pun, dia tak akan turun lagi. Kalau dia nak ego dia kan. Kenapa? Kerana kita gerak, kerana kita tepuk meja, kerana kita tersejam betul dia, apa jadi perkara. Bukan jadi perkara. Jadi kita naknya jangan kita berdepung dengan tak ada hujud. Dia ada hujud, dia ada dalil. Sama ada dalil ayat Quran ataupun dalil hadis ataupun dalil perkataan ulama atau dalil yang kita tengok dalam surat khabar dalam buku-buku kan. Tak, sebab itulah kita show kan. Apa ada ayat yang boleh baca lah. Kalau tak boleh baca, jangan dia baca, dia baca. Beli kat harakat 2 minggu sekali. Tak, minggu tak tahu maklumat. Boleh. Betul lah dia kata pada baca Quran. Tu dia kata pada baca Quran. Itu penyakit tu. Hak Quran ni tak royak perkembangan hak berlaku mana-mana. Hak tu dia royak hukum hakam. Kita kisah zaman dulu. Lepas tu ayat yang secara mana menyatakan hukum hakam. Hak ni dalam harakah dalam surat khabar ni menyatakan hari ni berlaku lagu tu, mari berlaku lagu tu. Tu benda. Supaya kita boleh menjadi hujah. Ani tengok pencuri apa rogo 2-3 orang salah kita semua laksana dengan Allah. Itu hujah. Ni dia kadang-kadang untuk ngolu kita bawa orang pun tengok. Menunjukkan dia tak boleh. Boya setengah jauh ni. Dah terus situ pun tengok gambar-gambar, tengok tajuk-tajuk besar Allah. Tuhan kata dia bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca lah. Al-Quran kita baca, kitab kita baca, hadis kita baca, khabar kita baca. Ni tinggi-tinggi ni metro. Tiga mau kita keluar. No, orang kita tu main tu. Baik. Jadi dia kata la bisajri, tidak boleh nak tekek. Wal qaswa dengan bumi, wasyiddah dengan bersangat. Jangan lagi. Kita dakwah, kita ajak dia dengan cara mana. Jadi kita kena tengok keadaan yang sepatutnya dengan masa dia, dengan kapan tepat ni lagu tu, dengan orang ni lah, dengan lagu ni. Jadi hak kita nak bijak lah. Nak bijak lagu mana? Kita kena mengaji lah. Lepas tepi tu ayat dia kata yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Permudahkanlah dan jangan dipayahkan. Dan berilah khabar gembira dan janganlah khabarkan perkara yang boleh membuat mereka lari dari kamu. Jadi kita jangan bijak dia lagi. Itu masalah. Mustafa tanya, dia kata kalau kita mengajar ada kata ada tempat ada tempat tak ada. Jadi tempat ada ni kita kena pergi dengan lalu yang hujung di kita ini takut dia lah. Sebab kita tujuannya nak ajak dia pada kebaikan, nak suruh dia tinggal daripada kemungkaran sekolah. Jadi sebablah kalau kita nak awak, kita nak ajak orang, kita nak suruh yang baik, kita sendiri kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, nak ajak orang rumah, kita sendiri kena ilmu. Bagaimana cara ilmunya? Sebablah hamba kata boleh-bolehnya kita lain maghrib isya ni kita rehlah sementara daripada perkara lain. Maghrib isya kita pakat baju bini kita, lagi kita, anak kita, boleh kita ajak. Hak ni belah 20 tak ada dah, nak ajak dia lagi tak. Kita ajak hak 9 tahun, 10 tahun. Mari jaga-jaga, tak apa tidak sama. 7 tahun tak buah lagi. Anak umur 7 tahun buah lagi kita ajak lagi. Kalau mu tak apa. Kita pergi. Malah ni orang ngajar semaya tak apa. Dia ada dengar, dia duduk main tanah. Tak ada apa, tak apa. Tak ingat yang itu. Orang nak pergi semaya kawah, dia kilip belakang. Orang kecil, dia kilip, orang besar, dia kilip. Pasal apa nak tinggal rumah, kau gelak yang itu. Belah-belah kampung. Dia bawa ke belakang. Latih, supaya biasa dengan majlis ilmu, biasa dengan ibadah. Kita lah ni, Allahu Akbar. Tak, anak-anak tidak biasa dengan majlis ilmu. Kita pergi pak forum, kita bawa anak. Pergi tempat ceramah Maulid Rasul, kita bawa anak. Pergi tempat ngajak, kita bawa anak. Dah, biar dia duduk makan kacang, minum air pun dah okey tak. Tapi biar dia besok. Itu masalah. Amun dia fikir lagu tu dah cara tak ada lagu lain. Kita nak ajar bila ni. Nak latih bila ni. Nah, jadi insya-Allah itulah amaran
kita sama-sama baiki, kita sendiri pakat mengaji. Hari Jumaat kalau boleh kita luar, hari tak kerja kita pakat mengaji mana-mana tempat yang ada dah. Kemudian maghrib isya kita mengaji, itulah. Semuanya sama-sama kita belajar. Kemudian barulah kita boleh mencegah kemungkaran. Kalau kita tahu benda tu mungkar. Kalau kita tak mengaji, kita tak belajar, mana kita nak tahu benda mungkar? Macam ginilah. Dia kata, kita tun ni tak bawa. Dia. Orang-orang muda ni dia bawa, dia kata, kita tun ni tak bawa. Bila kita tun ni dah tak bawa apa? Bila tun ni dah tak harai kau jamu. Bila tun ni dah tak ada nafsu kau. Kau ada nafsu bagi kita. Kalau tun ni tu jadi tetap jadi kau ni kau. Kadang-kadang tak jadi beranak. Tu benar. Kadang-kadang ibu bapa pula. Pergi anak bawa pergilah. Nak ayah ibu bapa pun tak tahu kata benda ni muka. Kenapa? Kerana tidak mengaji, tidak belajar. Sebablah marah setelah dengan ayat ini. Kita pakat mengaji belajar. Dan mesti kita syukur juga. Dan kita ajaklah anak keluarga kita, anak-anak kita pakat mengaji belajar. Kalau dia mengaji belajar, insya-Allah dia selamat dunia dan akhirat. Jadi setakatlah. Asal lagi. Sebelum daripada akhir sekali, ialah amal naik muka surat 5 tu dalam negara. Jadi kita ni kena cegah kemungkaran yang pihak kajian pusat buat, kajian buat benda-benda muka. Kita banyak buat benda muka. Macam kita kata menaikkan harga minyak, tidak yang kaya. Dan kan minyak turun dia tak turun. Ini muka lah tu. Ambil duit gaya, kutip duit gaya. Buat bangun ni tu buat, bangun ni buat jalan situ, buat jamak situ. Ni boleh jatuh kipas, ni boleh jatuh sini. Pada 2-3 bulan naik pula. Cak dah mana mau dia guna. Orang guna cak ICI tak pula. Inilah menunjukkan kemungkaran rasuah yang berlaku. Jadi kita kena nyata ini kemungkaran. Kita kena bayar. Oleh sebab itulah kita kena mencari hujah dengan ngaji, dengan membaca. Amal rasa cukup setakat itulah. Dan nama kita banyaklah. Moga mengganti dengan hak asal. Dia tak serupa dia tak serupa. Jadi hak lain itu adalah daripada Allah SWT. Hak tak boleh itu daripada kelemahan hamba. Dan kita sama-sama beramal lah kita belajar dan kita baca pada kita ini. Jadi ini tak banyaklah di atas tersasul kata dan terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.